Kini kan terkatulah ni. Cerita banyak kalau ada baca mah. Iya. Ini cerita orang sembiang lah ya. Cim, ada? Ada Cim. Ada sunat. Ada sunat. Ada sengat. Iya. Oh ada ya. Iya. Dia polisi lantas kau. Lantas kau nyo. Jadi kalau menurut awak polisi lantas sembiang, dia masuk. Enggak, tak kau nyo. tak. Inyo 3 bulan sudah dilantik jadi polisi. Ya. Jatuh lagi kata di sayang. Ah. Ada lapis dia no kan masih. Ya. Telang gigi bibir tu cabik sinannya tu. Ono waktu latihan waktunya kau masuk sembiang bibir tu bicara di sini. Agak bisa aja kan? Nah, itu ini. Dia lah sudah jadi polisi. Jadi Betul kecelakaan. balantak dia mesti lagi yang kecelakaan. Ama cabik lagi bibir. Ha sini nama kau ndak tahu ndak doi kau manunya dah baca tu dia jahit kaki dia nya. Adik malah dia tu kata-kata kakak malah reti. Awak anggi tahu yang pesong. Susah mana? Yang pesong dia nak menentu bisu. Oh itu. Itu awak menyelembeknya tu. Kecik bidan mah. Onde mande di mak kecakaknya kopak sampai takah kau bana. Yang pesong ke gigi kan ada dua mah. Cuma bibir kau pecah tentu pada darah gigi kau. Iya. Habis gigi dua di mak kan dilapis dengan repot tu. Nampak depan tu mana nampak mata mimah tu kan. Lalu buatnya di gigi dua malam tak tu. Secara mau nikmat dia. Gigi kan dia no darah. Dia cakap mai gigi kau. Kecempak giginya dilapis disendang dengan repot mah. Cepat tu. Oh yo, awak nak tahu so nampaknya awak nya pesong kau pakai lok. Jadi pak kau kencang. Tu dilapis cing pesong kau. So tu jalan. Apa kau nak maaf? Wabah lah ke rumah sakit. Tiba di sini mah. Cuma gagang kau. Cuma gagang. Coba. Kan dia bibir kau. Tangan aku dah semua gigi dah. Ngagi dah tangan kau. Nama gigi dah. Dua buih. Tiba masa sakit. Nama dia jaga dengan kau. Kalau penuh dah dia. Unggun dah kan itu kau. Tu jadi bidan. Buat jadi lah. Kau yang pesong kau gigi lah. Kena ikut kau mah. Awak nak tahu lah saya pesong kau gigi. Empat cia soalnya kira 3 gigi nak 2 kau ya. Yang paling gigi. Aja bidan, kau nak mau apa? Bersuruh pergi gigi mau je kau. Sebab dia nuna kau bibir kau pecah. Iya. Dia gigi tu dia gigi. Ni pisang tu lah gigi pisang ni tu. Tu kecang kau gigi berantak kau mah tu. Kau sabuk gigi berantak. Betul tak. Buat dia. Iya, bagi tu. Iya nyala jadi lalu. Apa putaran ni? Lah berantak yang kau cerita dia pisang itu dia. Jambatan cintuk kan gagak lu jo. Patah dia numah. De atau tronton umat simin aja. Anu ko, anu mo ko, jambatan dia wo bang gitu kan arang lain. Yang pesong ko dia bawa rugang ondakan supaya kat tujuh tu. Jadi uga nak telok dengan bayi yang dengan kakak tanya, oh ini Superman. Oh yang buyong ko, aku mau ikut kenek ko sedang ko lalu dia mati. Dia dah sedang jalan. Dia bawa bobok juga. Oh bawa rugang atas angkus dah apa pesong dia mai itu kau. Dia cagu dah tolong nak. Aku ko yang pesong nama itu. Yakin lah dia. Macam ni lagi. Betul-betul iya kadang ah. Betul-betul sih kamu cakap undang mah. Anyut tak sangkut. Lebih suara pak ia kayak pak undang ini sangkut. Nak sebut dah. Aku yang besar mah tu. Terus bilang nama itu. Lantak londa si pambawa punya bilang apa ni. Tangga gigi dua bilang. Gigi dah enggak ada. Gigi rampang dulu. Malawan lah kau aja. Lawas sumpang gigi tangga alik aja. Gigi tu kan melentak lu mah, cakir tu kan tu. Kau nolong kau aja. Iya, ini malah wanita lain. Ada cerita yang mana nanti. Kau dua mah. Awak undang ada pembayaran. Jadi undang pembayaran kau awak kan ada lemon dia becak macam. Tu apa yang lain pakai becak. Anda di lainnya ada mana ada di salahnya tu bayar dulu lu. Dan doang jalan awak sama. Atau bayar balik dia. Ada pakai tua lagi, salang tua kawan. Pakai tua sekarang pergi lana. Bola aku kunci awak. Iya. Pergi lana betul lama lihat. Jadi katanya becak tadi pergi lana mau puluh kau jual aja. Iya. Jadi lah pakai tua aja taruh sampai orang pangkal malah menyusung orang tu mah. Iya. Orang tu kin. Iya. Oh, buka lebih tua awak kau. Iya, itu boleh saya. Jadi apa yang manis nak becak tadinya? Iya. Kenapa ini banyak nak besar bilanya? Tak duit sampai tu banyak bilanya. Iya, asal tu asal jom mah. Masuk nak ke dalam justru tu mundur tahu lu. Tu masuk dia ke dalam. Ada salamnya orang boleh.
Tu apa yang lemah bunyi ni? Kalau tahu bunyi tu dia panggil namanya mau boleh bunyi. Dia cakap panggil nama mau bunyi, sebab boleh bunyi. Sebabnya nama lah pet. En mangko nda bagi satu saya ini apa sebab orang kami. Lah. Ang en dah pernah masuk gigi nda ciek saya ini semua mio nda. Ala ben ngek unda tu ben ngek. Bagus kan? Nda gigi ciek bahasa ini ko. Oh makanya nyak orang gigi tiga orang. Terus bincang ciek orang dua pun tu isu orang kan. Aju mesti nda juga gak dalam gigi nama masuk orang. Nda gigi ciek saya ini. Kamu gigi cieknya. Lalang kau dah. Kita ciek dengan dua satu. Dulu orang kampung awak je kasih nama Sulin. Ya. Sungguh lincah nama mak. Sulin kau gigi kan panjang. Iya. Ada yang karek lonceng Sulin kau. Nak pakai nak masuk gigi dah unda lagi Ada hijau. lagi je aja. Okey, kalau lah. Iya, tu Sulin. Sulin tu. Ya Sulin kau kan semua lincah mak. Nah, jadi tu buat tanya kau lai. Aja dah jangan metik monya. Batu ke metik jangan di gigi satu je. Metik tu dua gigi orang tu. Menganggung ada tu. Dia sunjing tu. Itu nak kau yang gigi. Masalah gigi satu ni. Dan dua kan apa ya? Kau besok apa kerja. Jadi kalau cerita Sulin tadi kita perlu gigi masuk ni. Tak perlu esok gigi dah unda lagi. Anda jalan ni. Gigi Ah satu tu ni. kau duduk orang contoh dah metik ni dah. Ya, tunggu metik tu gara-gara gigi nak masuk. Dia kan Sulin. Tukang awak aku membanggang di Jawa. Jadi sejarah soalnya. Itu kan Jawa je tu. Tuan Jawa aku kan padang banyak gigi tangkiang kan banyak padang. Sebabnya dia kena macam cucu. Nah, mau kayak kau nyusun lagi. Mana nyusun? Adik tumbuh lah jelai. Tu tumbuh ni ada gigi tangkiang. Tapi lah kayak Jawa situ itu. Ane kecil kan. Orang padang banyak dah masuk gigi unda lagi je yang. Betul dia ambil keputusan dari Jepang. Iya. Lebih unda nak pergi. Kecil jadi kampung kau. Di Jawa kau jadi Jawa kan Jepang banyak lu sana. Iya. Jadi nampak dia. Kau jadi Jepang siang kan yang kan jual. Tidak nak komen. Di Jawa kan. Kau pandang kau bangang benar kau je. Lah dia masuk gigi lah. Unda jalan dia. Berfikir orang Jepang kan. Kau mau metik buat mau hilang. Kau senang kau cerita. Kau nak jadi metik dah. Ada cerita orang pandang. Pergi ke Jawa tu. Dia gigi nak masuk dah jalan dia. Dia tak telok dia tegan dia tu. Ini ada cerita ciak kerja pendi. Ada orang tak kata tu. Kau ni tak mau aku ke kau cerita. Iya. Tapi paling tak jadinya jo. Nah iya awal si paling tu. Tiba di paling tak pintu betul sedoli ni. Pajak aku sikit pau dah nampak dah kau. Melili meh pau ye. Tapi mana dua tekan tu ni tangan awak kau. Iya. Wang tu makan cik tu tangan awak. Wah kalau kenal tu dah ah. Wah kalau pada ngajak jo. Sudah. Pajak kan tiri ni pintu tu. Tu ai pun ni dua sedoli ni. Jangan tak tu usuk anak lah butak sini alam macam cik. Mana anak mau kotek tu kentoi. Mau kotek tu kentoi tu juga ni. Stokar beniang. Stokar tu hebat loh. Anak tangan tadi ada yang kalau anak padang mah aja aku tangan tadi tua aku ni. Kita mau mana? Cuma benar. Apa sebenarnya nama ye lain nama gas sekali tu. Bas sekali macam tu dulu sekali lain. Sama kalau macam. Kecil lo ya. Kecil mah. Tinggi ni masuk mak. Akan jadinya tahun bagar je tu. Tahun 97 98 je tu. Yang ketuk belum bayar. Anak parang mah aja. Okey terima. Apa ti kuang tak ketuk beraya. Ani. Tuhan, apa yang bilang kau ni? Kami kau kali angkor lu kan tiga ibu mati ya. Okey kau lihat ngomong ni. Hati yang fikir bang. Negara kanti tu pun macam lah kuli tu je. Atakah tu lo kan tempat jemput tu naik ke padang je. Nama kan ada dua. Kiri je. Nu cak. Sana pun. Tak sabut. Kiri juga. Ada kiri kau. Tiba dia nalah. Anak tu tu kalau nalah. Tiba dia nu kau di mana? Nama orang lo. Di mana tu pun. Jadi orang tiba di padang tu lah tu mesti kau jawab. Bukan apa bulan dia kan tahu. Jadi tu nak sebelah kiri. Berarti kan turun. Tu kan tak turun tu kiri je. Turun. Berarti kiri mau jangan kau turun Hati bukan di boleh dah. Sana je. Turun kan. Berarti dah leh mau jangan kau. Lagi le nyola le rimbukan mau. Hati semua mau nyo. Lah turun. Ketik juga. Oh, tu lain je. Kira ketik. Apa tu luar kau sama dia. Nama tu luar dulu kau. Betul. Ya. Siapa nama dia mana mau betul luar kau? Siapa kau betul luar nama?
Pitulu lamo lah. Dia betul luar kau baka sana makin nama betul luar kau. Kau pitulu lamo Jadi tanya kau bilang. Okey, yang Kalau nya tahu. ayo. Kalau dah tahu nya tu. Dia tahu dah. Dia tahu dah ada tinggi. Ya tahu. Jadi tu kalau dulu kau peradang sama yo. Ya. Dia ladangnya betul luar doang tu. Tapi lah buah. Nah, jadi mana masak betul luar kan kalau buat tenaman yo. Iya teman. Buat tenaman. Buat dan biar betul di balah aku buat pintu luar. Aku buat pintu luar. Iya. Jadi terangan oh pintu luar nama ya kan. Iya pintu lah. Oh pintu lah aja. Banyak pintu banyak. Banyak pintu ya kalau itu pintu. Kau pintu gua, kau pintu lah. Kau pintu lah aja. Itu pintu cak betul luar. Mana ya? Banyak pintu ya. Ya, betul luar. Dak namo buah-buahan kau. Malu kalau mau itu sebut dasar aja. Yo sila ada kecek-kecek. Serang kampung juga kalau mau juga boleh. Ya. Kalau mau juga lagi. Mana mau kampung mana tuh? Dulu di kampung aku masih Indonesia kan ada tiamat memang. Hati merah. Ya cuma kau tu kini kita uang boleh mah. Iya. Dah. Ya, Dulu kan bojo. Akan bejo. Kamu jo. Ayo. Jadi orang meledakar dulunya kau. Bermau ke bejo kau. Ternyata orang meledak ke bejo. Itu tipuan pakai buah. Jalan kan ada 2 mek mah. Iya. Jadi nama saya mah buah aja ke ladang tu. Iya, iya. Kau ladang cuma kau. Jo, kemana lu tu pijak akamu? Ayo. Kambo aja. Kan bojo. Ah. Ini baju kan jatuh Ya, ya. baju. Ah, Jo, dia- tu pijak kamu jo. Iya. Tentang kamu jo je ya. Iya. Kau cari. Kambo aja. Pinnya mah dolar jo sebuah jo bintimun ko jo. Gang langnya makin mau ko. Ya. Jadi nya malah dang bintimun gang ko. Nya lalu lo cerita ke rimbo tadi ko. Jadi ko langnya ko dia baru lagu dia tadi. Tu nampak bintimun ko timbul dikasih. Yo timun je kan. Mana timun awak. Enggak ada timun tu baca kau ni. Kira je kan timun. Akhirnya bintimun mau lah. Timun mu. Tatimun. Ada kasih kau tatimun jo. Mana lagi tatimun dikasih. Kita tatimun mau. Ah, tu kan nama sulin, aku kan.